tudung letak sini, tudung letak sana. Tahu-tahu dia nyanyi lagu ekspedisi kat dalam. So saya memang kat selesa. Okeylah. Kita terima je rapat je dengan Hazan. Sangat rapat je. Kalau korang yang pengsan, Hazan mampu angkat. Tapi kalau Hazan yang pengsan, siapa mampu angkat? Sebab apa yang ada pada Hazan, kan? Tak ada pada Kak Bella. Memang tak ada dekat aku. Sebab hari tu saya masuk tandas. Saya tengah buat rambut. Dia kata, Mi, pinjam deodoran. Deodoran pun pinjam. Kita tengok kan dia dah jarang pakai seluar jeans. Seluar baggy kan dia. Tadi aku perasan, masa yang dia tegur, dia jeling kat Aira tu, aku perasan yang masa dia angkat tumbuk tu, dia pegang sanggu Aira. Dia pegang sanggu Aira ni, dia kata, aku baru nampak kau, asal kau tak pakai tudung macam aku? Oleh sebab itu, saya rasa Hazan layak, Iqmal tak layak. Jadi saya lama perhati kat Iqmal. Saya rasa... Aku suka. Dengar, sabar. Tumbuk muka kau jadi.